Kalau saya ada duit lebih, mana lebih baik? Langsaikan hutang atau beli emas? Ini antara soalan yang saya selalu terima. Jawapan saya mudah je. Jangan terus fikir tentang emas. Tengok dulu keadaan kewangan kita. Yang pertama sekali, utamakan kewajipan. Kalau anda masih ada hutang atau pinjaman, pastikan bayaran bulanan dibuat mengikut jadual. Dan sebelum fikir nak beli apa-apa aset, pastikan dulu duit cukup untuk keperluan asas. Makanan, minyak kereta, bil telefon, bil rumah, komitmen bulanan dan keperluan keluarga. Jangan beli emas tetapi bil sendiri pun tak terbayar. Yang kedua, ada lebihan duit, mula bina simpanan. Kalau duit memang cukup untuk keperluan dan komitmen, lebihan tu jangan terus habiskan. Mula bina simpanan. Kalau simpanan masih tak cukup, salah satu jalan adalah tingkatkan pendapatan. Sebab kadang-kadang masalah kita ni bukan tak pandai menyimpan, tapi pendapatan memang belum cukup untuk menampung kehidupan dan simpanan. Yang ketiga, bina dana kecemasan. Bila simpanan dah mula terkumpul, asingkan dulu. Dana kecemasan sekurang-kurangnya sekitar 3 bulan perbelanjaan atau pendapatan mengikut keadaan kewangan masing-masing. Selain itu, sediakan juga wang untuk perbelanjaan yang memang akan berlaku. Contohnya, road tax, insurans, yuran anak atau keperluan lain. Jangan campurkan semuanya dalam satu tabung. Yang keempat, selesaikan hutang dengan lebih cepat. Bila asas kewangan sudah kukuh, barulah tengok baki hutang. Kalau ada lebihan yang sesuai, anda boleh pertimbangkan untuk mengurangkan hutang lebih cepat, terutama hutang yang kadar kosnya tinggi. Contohnya, katakan anda memang konsisten menyimpan RM500 sebulan. Kemudian, anda berjaya selesaikan pinjaman kereta yang sebelum ini memerlukan bayaran RM700 sebulan. Sekarang, anda bukan ada lagi RM500. Anda ada potensi untuk mengurus RM1,200 sebulan. RM500 simpanan asal, campur lagi RM700 yang dah tak perlu lagi dibayar kepada pinjaman. Jangan pula rasa, wah, dah habis hutang, boleh tambah komitmen baru. Jangan ya. Inilah masa untuk kukuhkan kewangan. Yang kelima, jadikan simpanan lebih susah untuk dibocorkan. Dan di sinilah saya suka gunakan konsep simpan sebahagian duit dalam bentuk aset. Sebab kalau semua simpanan kita berada dalam akaun yang mudah dicapai, kadang-kadang kita nampak duit tu banyak je sikit, terus kita rasa nak belanja. Jadi, untuk simpanan jangka panjang, sebahagian daripada lebihan wang boleh dipertimbangkan untuk ditukarkan kepada emas. Contohnya melalui akaun GAP, iaitu Gold Accumulation Program ni. Anda boleh kumpul emas dalam bentuk gram mengikut kemampuan dan bajet anda. Boleh bermula serendah RM100 tertakluk kepada terma dan harga semasa. Jadi, kalau anda tanya saya nak bayar hutang atau beli emas dulu, jawapannya bukan semudah pilih salah satu. Susun kewangan dulu, bayar komitmen, bina dana kecemasan, sediakan simpanan untuk perbelanjaan yang akan datang, kurangkan hutang. Apabila kewangan sudah lebih stabil, mula bina aset untuk jangka panjang. Sebab matlamat kita bukan sekadar aku nak bebas hutang, tapi selepas bebas hutang, kita mesti tahu apa yang kita nak buat dengan duit yang selama ini diguna untuk membayar hutang. Jangan tukarkan ansuran lama kepada komitmen baru pula. Tukarkan lebihan tunai itu kepada simpanan dan aset. Kalau nak belajar macam mana nak mula kumpul emas secara konsisten melalui GAP mengikut kemampuan sendiri, boleh rujuk video yang telah saya pinkan. Follow saya rapat-rapat untuk lebih info dan tips simpanan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.